Assalamualaikum, Bang. Apa beli ke apa ni, Bang? Nasi kabu. Nasi kabu. Mana jadi, Bang? Baru jadi ni. Ya. Oh. Terima kasih sudi support nasi kabu tu, kan? Oh, memang baru Okey. jadi. Agak sudah. Okey. Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ni kita berada di Nasi Kabu Tumi. Hari ni kita bersama dengan apa nama kau, Bang? Ame. Amir. Panggil Ame. Nasi Kabu Tumi kan tak? Ya, nasi kabu tumi air madu. Air madu. Jangan cari madu sudah, kan? Ya. Sorry. Marah cik kakak tepi tu. Menu nasi kabu Tumi dia ada lauk ke apa, Bang? Lauknya ada ni ya, Be. Ada ni ah. Oh. Ada dengan ni ya. Air bakar madu. Air bakar madu. Ni panggil apa ni? Oh, ni panggil mongge air madu. Mongge madu lah panggil. Ya, ni ikan Ikan celik tepung. ikan tepung tu bukan dah. Kita pun ada seekor lagi. Ni habis dah. Habis. Solat habis. Solat habis. Solat habis. Mel kata rezeki hari ni habis dah kata. Kau kan ada tak? Iyalah. Ya. Habis buka hari ke apa, Bang? Buka hari Rabu lah cuti. Hari Rabu cuti? Hari Rabu lah cuti. Jumaat buka awal. Okey, buka dia bermula pada pukul apa, Bang? Dalam hari biasa tu dalam pukul 4.30 sampai habis lah. Okey. Sampai habis. Okey. Kalau hari Jumaat ni pukul 11 pagi sampai habis. Lokasi di mana, Bang? Lokasinya Terecak Kota Baru. Jempel laut, formasi laut. Kita bagi gambar dia. Mudah si awak tengok dah. Kau tu pilih Terecak. Beliau abang dia tu. Tanya cak tak? Okey. Kata-kata ngelah, Bang, untuk hari ni, Bang. Kata ngelah saya, kalau awak tak ada duit ke apa, mari tempat saya ni. Saya akan bagi siapa memerlukan untuk makan. Saya akan bagi ke awak nak bayar bila esok ke lusa ke tak apa. Saya bagi untuk terang ni. Air madu saya special kali ni. Orang bagi apa ni? Mongge madu. Ya. Ada selagi tapi habis dah. Habis Kulit air madu ada ya di sini. Kulit air madu. Lepas tu habis lagi lemak paprik. Lemak black pepper bakar. Habis juga ini. Okey, Bang. Terima kasih, Bang. Okey, sama-sama, Bang.